Menjelang hari perayaan, tak sah kalau tak dengar bunyi mercun yang bagaikan berlawan-lawan di udara. Jika di kampung-kampung, pasti bunyi meriam buluh tidak terkecuali. Tapi, ada orang yang pentingkan diri bermain mercun tak kira masa dan tempat, sehingga mengganggu ibadah orang lain seperti solat dan mengaji. Di mana komensian anda? Benda tu tak patut lah, sebab ganggu orang ibadah ni kan tak elok. Kalau nak main macam main lah tempat lain, waktu-waktu lain boleh main. Lagi-lagi bulan puasa, kita fokus ibadah kan bagus. Kalau dorang nak ibadah ke nak solat dekat masjid, bunyi mercun tu kan macam mengganggu solat dorang lah. Nak main mercun tu boleh, tapi kalau boleh jangan dekat dengan masjid ataupun dia orang boleh main dekat tempat lain lah. Perlu dihentikan sebab dia kacau orang luar dan juga haiwan, sebab dia buat sound pollution and also air pollution. Tapi dia ada juga pro dia cuma memeriahkan suasana, itu sahaja dia punya pro. Tapi kalau kita tengok dia punya cons, lebih banyak lagi dia punya cons daripada pro.